Weh Min, kenapa makin kita tua makin tinggi harga bulanan ataupun caruman bulanan kita tu untuk bayar perlindungan tu, instead of kalau waktu masih muda lagi murah. Okey, konsep dia senang je macam ni Contohlah waktu korang umur 30-an, harga dia dalam 100 lebih. Tiba-tiba bila korang umur 40-an, waktu tu korang baru nak ambil, masa tu harga mungkin dah jadi double, mungkin jadi 200 lebih macam tu lah. Tapi persoalannya kenapa harga tu jadi lebih mahal? Kita boleh tengok kat sini senang je, satu reason je. Semakin kita berusia, semakin kita tua, semakin tinggi chances dan semakin tinggi juga risiko kita untuk ada penyakit-penyakit kritikal. Contoh penyakit-penyakit kritikal ni yang top lah dekat Malaysia ni adalah jantung, stroke, kanser, dan juga buah pinggang lah. Yang ni adalah 4 top dekat Malaysia ni. Korang boleh check banyak lagi penyakit-penyakit kritikal lah, tapi saya mention yang top ni lah. Okey, katakanlah sebagai analoginya kita menggunakan kereta. Kereta semakin kerap kita guna, semakin jauh perjalanan tu, makin lama dia akan sampai satu tempoh tu, contohlah dalam komponen enjin tu dia akan sampai jadi wear and tear. Maksudnya mungkin getah-getah dalam tu akan jadi mengeras. Orang kata mungkin certain part yang dalam tu akan mula jadi orang panggil mungkin karbon pun dah terbentuk dekat dinding-dinding dalaman enjin tu, gearbox dan sebagainya. So benda-benda macam tu lah konsep yang sama kita pakai untuk manusia. Tetapi persoalannya adalah bila tu kita tak tahu, sebab bila once dia datang dia split second je benda tu dah boleh berlaku, dan benda tu kita dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Masa tu tak ada lagi jalan. So that's why guys, dia bukan dari segi harga sebenarnya tu mahal, tetapi dari segi pengurusan risiko kita yang kita bina tu. Macam mana untuk kita standby ataupun kita prepare dari usia muda ni, untuk kita start aware, untuk kita start faham macam mana untuk diri aku sendiri untuk bina perlindungan, bukan untuk orang lain tetapi untuk diri sendiri dahulu. Baru kita pergi ke part-part lain. Bagi korang yang masih lagi belum ada perlindungan, korang kena start ambil tahu. Kalau korang tak tahu, korang boleh tanya saya Aminuddin, Takaful Advisor anda.